Assalamualaikum, bertemu lagi bersama Cik Tah hari ni. Okey, hari ni Cik Tah nak kongsi menu kita. Cukup mudah, cukup senang. Tajuk dia hari ni telur goreng cili kering. Lepas tu mari kita tengok bahan-bahan apa yang kena sedia tu. Mula Cik Tah ada bawang ros, Cik Tah ambil 4 butir ni. Lepas tu cabai kering ni terserah ke anak-anak Cik Tah nak pedas macam mana. Cik Tah ambil semua ada 10. Lepas tu ni Cik Tah ada gula tai. Gula tai ni Cik Tah ambil 50 gram. Lepas tu Cik Tah ada telur. Telur ni Cik Tah buat 6 biji saja. Hari ni tak ada orang di rumah kami. Cik Tah ada daun ketumbar. Lepas tu Cik Tah ambil 1 sudu besar cili flake. Cukup mudah, cukup senang. Telur ni menantu Cik Tah dah rebus siap-siap dah. Dia nak bagi mudah kerja mak dia. Okey, kita hidupkan api. Lepas tu Cik Tah tunggu sampai minyak ni panas. Lepas tu Cik Tah nak goreng telur ni nah. Telur ayam ni pun dah kita goreng dia tu sampai warna dia tu keemasan nah. Sampai warna dia tu keemasan. Kita akan angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Sampai warna dia tu keemasan nah. Kita bukan pasal apa, sehari baru kita nampak kecantikan dia tu. Luar kita tak nampak lagi. Okey. Lepas tu ni dengan minyak yang panas ni Cik Tah dah tutup api dah. Cik Tah akan goreng cabai kering. Cik Tah tak mau buka minyak. Cik Tah tak mau buka api. Sehari ikut dia hangit. Cabai kering goreng sat. Waktu minyak panas-panas ni. Tapi kalau kata anak-anak Cik Tah, kalau kata nak nak buka api pun boleh juga. Tapi minyak ni panas. Dia jadi cabai ni kuranglah hangit kan. Tu pun dia panas tu. Melembur tak sanggup. Okey, bawang merah ni kita cuma rencik dah halus-halus saja. Tak payah kita duk blend dah. Okey, Cik Tah hidupkan api. Kita apa perlu kita buat? Kita goreng bawang ni dulu nah. Cukup mudah anak-anak sahabat-sahabat Cik Tah buat. Tengok ni dia Allah sedap. Okey, lepas tu minyak dah panas dah. Masuk bawang ni. Okey. Goreng sampai dia naik bau lah. Jangan kita kata garing sangat nah. Okey, lepas tu yang mana kata kuat-kuat anak-anak Cik Tah tu baru belajar Cik Tah ni pakai minyak yang berbuih dia memang pun bekas telur ni memang kalau kita telur goreng ke, telur rebus ke, dia kalau kita goreng dia akan jadi macam ni. Dia tak ada apa, jangan takut. Okey, lepas tu api slow sikit nah, sehari habis batuk, habis satu rumah. Kita akan masuk gula nisan ni. Masuk gula nisan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk cili flake ni. Yang ni ikut kepedasan tak kat mana anak-anak sahabat-sahabat Cik Tah nak buat. Kalau kata yang mana tak mau pedas, ada anak kecil tu kurangkan. Okey. Kita kacau dia sampai kata dia likat dengan air gula tadi. Okey, sebelum pada tu kita bubuh sedikit perasa lah nah. Garam tak ada apa pun dalam ni kan. Kita bubuh sedikit garam. Ikut cita rasa masing-masing nah. Kita buat tak banyak ni. Gula tak payah bubuh dah. Sebab apa? Sebabnya kita dah masuk nisan tu tadi nah. Sedikit perasa. Okey dah. Okey, pecah. Okey. Lepas tu ni agak kata ayat gula pun dah pekat dah nah. Gula tadi ni. Jangan kata jangan bagi hangus nah. Tak mah. Agak kata pekat tu. Lepas tu dia punya bawang pun nampak nah. Dia masak dalam gula tadi ni. Tadi kita bubuh dia tak berapa nak brown. Tengok nampak nah.
So, Cik Tan akan masuk dalam ketumbar dengan cabai kering. Cukup mudah, cukup senang. Nak saya tahu bagi. Buat tengok anak-anak, sahabat-sahabat Cik Tan memang sedap nak saya tahu bagi. Cik Tan pun buat sikit-sikit pun penuh belanga. Kucar lagi pelan-pelan sikit kan, tak tahu tak ikut dia apa yang keluar pihak tengah tu. Tu dia, cukup mudah, cukup senang. Dia rasa manis dia, semua ada. Sedap. Okey, dah masak dah. Lepas tu tunggu sat, Cik Tan nak pergi Farida nak. Tunggu. Alhamdulillah siap dah. Resipi Cik Tan telur goreng cabai kering, kita kata cili kering pun boleh. Cukup mudah, cukup senang. Selama ni kita nak kena nak buat sambal, nak kena buat kurma kan. Selalunya telur goreng ni dia telur rebus ni dia tak banyak menu, tak banyak masakan lah. Tapi kalau telur goreng tu banyak, kita boleh buat macam-macam, kita boleh buat kan. Ni dia, hak ni cukup mudah, cukup senang. Bagi ada cabai kering sudah, sebab apa? Tajuk dia ada cabai kering. Hak tu aja. Okey, lepas tu satu lagi Cik Tan nak bagi tahu, andai kata anak-anak sahabat-sahabat Cik Tan duk kucar-kucar tengok-tengok, kita kata gula tu dia bersatu. Cik Tan buat dulu pun biasa juga bersatu. Bila gula tu bersatu, maksud kata dia jadi seketui tengah tu, masukkan sedikit air, kucar balik kuah tu. Settle. Clear. Selesai masalah. Tak susah mana pun buat dia. Lepas tu sahabat-sahabat anak-anak Cik Tan jangan lupa share, like, subscribe channel Cik Tan. Okey, hingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye.